Penyanyi Rahmat Mega berdepan detik pilu apabila anak perempuannya, Nur Ara Elisha, telah kembali ke rahmatullah. Perkhabaran duka itu dimaklumkan sendiri oleh Rahmat menerusi satu hantaran di laman Instagram miliknya. Sebelum kita lanjutkan, marilah sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah. Assalamualaikum. Untuk seluruh warga Betong, saya minta maaf tak dapat hadir untuk malam ini. Saya dah berada di Kuching untuk pergi ke lokasi, tapi saya dapat berita anak saya baru je menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi saya terpaksa bergegas balik ke Semenanjung. Saya minta maaf warga Betong. Assalamualaikum. Terima kasih. Sementara itu, menurut Presiden Konsortium Industri Rakaman Malaysia merangkap Timbalan Presiden Muzik Malaysia, Ayub Abdul Majid, jenazah Allahyarham Nur Ara Elisha akan dibawa ke surau berhampiran Desaku Apartmen Kemensah, Kuala Lumpur bagi urusan solat jenazah. Difahamkan, Rahmat dijangka tiba semula di ibu negara dari Kuching pada jam 9.30 malam. Nur Ara Elisha, yang merupakan anak bongsu Rahmat hasil perkahwinannya dengan pelakon Ainina Ahmad B, pernah menjalani pembedahan pada Februari lalu bagi membetulkan tulang belakang akibat sindrom Prader-Willi yang dialaminya. Seluruh warga seni dan peminat mengucapkan takziah kepada Rahmat dan keluarga atas kehilangan ini. Semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.